Dia tak kena kinek. Cakap aduh, dia main bagi penat gitu lah. Tak baju. Okey, assalamualaikum. Macam biasalah, hari ni hari yang ditunggu. Kita orang TZN Kuantan friends akan ke Teluk Batik. Dan sekarang ni jam pukul 7.48 pagi. Kita orang ni dah terlewat 1 jam dah daripada tentatif masa kita orang. Tapi okey lah, tak ada masalah lagi lah. Yang penting motor tak ada masalah. Kita orang ni nak cerita yang Mat pernah cerita sebelum ni, kata kerja last minute. Ni kerja last minute. Motor tu last minute. Motor Mat last minute. Yang ni last minute. Yang paling last minute sekali motor ni. Motor ni paling last minute. Semalam baru pasang daripada Rangka, baru pasang semalam. Ni owner ni. Dah lah last minute. Last minute juga datang ni tadi. 1 jam merit sebab dia. Jadi memang dia lah kena belanja minum. Baru dia tahu. So kita orang ni pukul 8 je lagi lah bergerak. Hari ni kita orang hari Jumaat. Kita orang gerak awal sehari untuk perjalanan santai. Event esok hari Sabtu. Rehat lu, makan-makan. Terima kasih. Oh, tak boleh. Ada juga. Itu lega sebab ingat sembuh. Lepas tu busy buat motor customer, tak cari lah motor sendiri. Tak tengok lah esok lagi lah. Dia ni. Tak tahu sebab dia takut brake dia tak mati kan. Abang apa dia tinggal abang ni. Okey, kita orang dah melepasi jalan turun bukit Patakali. Alhamdulillah motor Mat yang brake belakang ada masalah ni dapat turun dengan sabarnya. Adalah brake ni dia dah macam ada cengkam-cengkam sikit lah. Dia ada cengkam sikit, tapi masih kena berhati-hati lah untuk turun bukit. Untuk jalan ni insya-Allah boleh. Untuk jalan ni jalan terus insya-Allah boleh. Jadi sekarang ni jam pukul 10.56. Kita dalam tentatif masa lagi ni nak menuju ke Tol Tanjung Malim lah, sebelum kita masuk ke highway kelas. Apa pun semuanya jalan lancar lah, alhamdulillah. Okey, seperti yang dirancang mengikut tentatif masa yang kita orang tetapkan, pukul 11.30 kita orang sampai dekat Tol Tanjung Malim ni. So sekarang ni kita nak menuju ke hentian Tanjung Malim lah. Kita nak menuju ke hentian Tanjung Malim. Rehat lama sikit je lah, sebab kita orang nak rehat lama yang betul-betul ni sambil jalan-jalan makan dekat Bintan. Pukul 1.19 sampai ke Torpedo. Terbaiklah, jangkaan masa yang terbaiklah.
menunggu seorang lagi sahabat kita orang. Sampai dah, jauh dah sampai dah. Okey, kita orang sampai di Menara Teluk Intan. Tapi itulah, dapat bergambar sekejap je. Ada yang bagi tahu tak boleh lama-lama kat sini. Ada CCTV. Katanya kalau lama gambar kena saman. Bergambar mungkin tak salah lah. Mungkin kalau bawa masuk motor dalam kawasan tu salah kot. Tapi rugi lah. Ingatkan boleh ambil gambar kenangan seorang biji. Aduh, tak apalah. Kita hormat dengan undang-undang kawasan dan tempat orang lah. Jadi sekarang ni kita orang nak balik ke homestay. Perjalanan dalam sejam juga lebih kurang. Okey, jom. Okey, kita orang singgah sekejap dekat kedai ni. Nak repair motor Kak Su tu. Dia punya bracket exhaust patah. Bracket exhaust macam ni patah. Jadi nak welding dulu. Kalau tidak nanti terkulai exhaust tu lagi teruk. Okey, alhamdulillah kita orang dah sampai dah. Jam sekarang pukul 5.07 minit. Memang dah barai teruk dah ni. Memang dah barai teruk dah. Sampai-sampai je semua terus menuju ke bilik. Semua dah tak tahan dah ni. Mata ngantuk. Tidur 2 jam. Ada yang tidur 15 minit. Kita buat tour rumah kejap tengok. Kita sensor. Ada orang tak berbaju. Okey, dapur ni memang lengkap. Boleh lah. Chef kita orang cakap boleh masak-masak. Oh, ada. Okey. Oh, boleh lah. Oh. Okey, cun. Janji banyak kata. Boleh lah. Ada barang? Oh, tak ada barang. Kalau dia tinggal laut tak apa lagi. Nanti kamu ngapa? Pintu hatiku. Okey. Entah mengapa pintu hatiku masih di dada. Okay, dah settle. Mandi dulu, nanti sambung. Kita balik ke Budi Mat. Ada setengah jam. Lebih kurang? Betul kan? Lebih besar? Ada ya? Oh, Ada. Oh, pala. Ini homestay ke hotel ni? Alamak. Tambah tu dia akan pedas sikit sebab tersilap information tadi. Tak Silap apa. arah kan? Pol. Ambil sikit je. Berapa komplain bayar lebih? Tahu? Baru korang tahu lah. Nek tau. Nek tau. Mana. Sekejap.
Alhamdulillah. Macam biasalah. Kita orang ni geng-geng design Kuantan ni macam ni lah. Kalau homestay kita tak ada makan Maggi dah. Kita punya chef ni memang function ni. Alhamdulillah. Ni apa nama ni? Makanan ni? Nasi biryani. Nasi biryani. Bukan main-main lagi. Nasi biryani bukan mamak. Nasi biryani bukan mamak. Terbaik. Okey, jom makan dulu. Jumpa nanti next video lah. Kat lepas event. Okey, Assalamualaikum.